Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu analisis kritikan seni visual yang berdasarkan teori Edmund Feldman. Karya yang dipilih bertajuk Aiman dan Dunia Batik yang menggambarkan dunia fantasi penuh warna dan budaya tradisional. Saya, Nur Kistina Maisara, akan membimbing anda melalui 4 peringkat utama dalam teori Feldman, iaitu yang pertama, deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian. Seni visual bukan sekadar keindahan, ia adalah medium untuk menyampaikan mesej budaya dan nilai. Karya ini menunjukkan seorang kanak-kanak yang bernama Aiman yang mengembara ke Gua Pelangi, sebuah tempat ajaib di mana alat batik hidup dan berkongsi cerita tentang budaya. Melalui teori Edmund Feldman, kita akan mengupas maksud dan mesej di sebalik gambar ini. Mari kita mulakan dengan deskripsi. Gambar ini berlatar belakangkan sebuah gua pelangi yang terang dan berwarna-warni. Di tengahnya ialah Aiman, seorang kanak-kanak yang berpakaian oranye dan hijau, sedang memegang tangan makhluk kerdil berbaju tradisional. Di sekeliling mereka terdapat alat-alat batik purba seperti canting dan lesung batu yang hidup, boleh menari dan menyanyi. Gaya ilustrasi menggunakan pensel warna yang lembut dan mesra kanak-kanak memberi suasana yang meriah dan penuh keajaiban. Seterusnya, kita lihat pada analisis. Gambar ini disusun dengan komposisi yang seimbang, di mana Aiman berada di bahagian tengah kiri, dikelilingi oleh makhluk-makhluk dan alat batik. Warna-warna hangat seperti jingga, merah dan kuning memberikan rasa ceria dan selesa. Susun atur watak dalam bentuk bulatan yang memberi fokus pada Aiman. Simbol visual seperti topi runcing dan bentuk bulat diulang, menambahkan irama visual. Pencahayaan lembut dan simbol muzik pula menguatkan lagi tema cerita dongeng. Dalam peringkat interpretasi, kita cuba memahami maksud di sebalik unsur visual. Alat batik yang hidup mewakili batik sebagai simbol budaya yang bernyawa. Gua Pelangi pula menggambarkan tempat penuh magis dan sejarah. Pelangi melambangkan harapan dan kepelbagaian budaya. Aiman mewakili generasi muda yang sedang belajar dan menghargai warisan. Jadi, gambar ini menyampaikan mesej bahawa batik kekal relevan dan perlu dihargai dalam kehidupan moden. Kini kita ke peringkat akhir, iaitu peringkat penilaian. Dari sudut estetika, gambar ini menarik perhatian dengan warna-warna yang ceria dan gaya lukisan yang sesuai untuk kanak-kanak. Secara keseluruhan, mesej menghargai tradisi batik disampaikan dengan sangat berkesan. Idea menggambarkan alat batik sebagai makhluk hidup pula menunjukkan kreativiti yang tinggi dan berpotensi mendidik serta menghiburkan kanak-kanak. Sebagai kesimpulan, teori Feldman membantu kita menyelami makna sebenar sesuatu karya seni. Gambar Aiman dan dunia batik ini bukan sahaja cantik, tetapi juga berjaya membawa mesej penting bahawa warisan budaya seperti batik boleh dihidupkan kembali dengan cara yang moden dan menarik, agar terus dihargai oleh generasi yang akan datang.